katakan saya masak makan Melayu tak sedap ke? Masakan Melayu memang saya. Sebab saya memang darah Melayu, keturunan hang tuah kuat. Habis tu saya bukan Melayu ke? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat hari baik, sila. Alhamdulillah, beginilah. Antara korang berdua, siapa yang pandai masak sebenarnya? Both of us memang suka masak. Tapi most of the time saya akan masak on special occasion, dia akan masak. Tapi kiranya memang setiap hari Sheila ada masa lah untuk turun ke dapur dan masak untuk suami dan anak-anak. Dalam seminggu sayang, puratanya. Turun ke dapur tu tidak sama sekali. Sebab dapur dengan living room sama level. Oh, tak turun Jadi lah. kita tak turun ke dapur lah. Bila saya ada peluang untuk masak, memang saya akan confirm masak. Contohnya macam sebelum pergi kerja, kan kita punya kerja kan malam. Sempatlah nak masak. Baik, kalau diingat semula lah, apa air tangan pertama Sheila Hamzah yang Ubay makan? Air tangan pertama dia yang saya makan. Uish. Ini yang pertama lah. Itulah guys. Yang itulah makanan dia guys. Apa dia? Apa dia? Yang sedap sebab disebabkan terlalu sedap saya sampai lupa hingga ke hari ni apa masakannya. Masalahnya sekarang saya pun tak ingat apa saya masak. Kalau Sheila pula mungkin sebaliknya pernah tak merasai air tangan Ubay? Dia punya air tangan dia yang paling sedap, I would say ayam masak kicap dia lah. Resepi arwah mak dia. Berapa kerap pula korang ke pasar untuk beli barang-barang dapur? Ke pasar tu lebih kepada saya lah. Sebab dia jenis order, lepas tu saya yang pergi pasar. Tapi kalau special occasion macam hari raya, yang tu kita orang akan turun Padang lah. Dia akan turun Padang. Tapi biasanya kalau saya pergi, yang dia order lain, saya beli lain. Salah, tapi kita memang pastikan stok dekat rumah tu sentiasa ada. Sebab kita orang pun sejenis yang kadang-kadang dia pun random kak, malam-malam tiba-tiba lapar. Biasa lelaki kan. So kenalah ada penyediaan kat situ. Okay. Membesarkan dua orang cahaya mata pula. Macam mana korang memastikan anak-anak mendapat sumber khasiat yang secukupnya? Sebenarnya Alhamdulillah lah setakat ni yang kita orang mampu lagi untuk kira mempertahankan dan juga cuba untuk disiplinkan lah. Macam kalau dah makan ni, kena minum air masak macam tu kan. Jadi dia ada kena buat pilihan. Sebab macam anak pertama kami tu, dia autism, jadi dia lebih kita kena ada extra care. Puteri kami, dia baru setahun lebih. So, dia memang no salt, no sugar lah. Memang strictly no salt, no sugar. So, saya tak makan sayur. Jadi, saya bagi anak saya makan sayur. Supaya dia tidak mengikut. Portion sayur awak tu, anak yang kena makan. Betul. Antara korang berdua, siapa yang paling cerewet soal makan? Cerewet soal makan, dia. Dia memang ke? cerewet. Ya, betul. Tak lah, sebab saya sejenis yang suka pedas. Bila kita reti masak ni kadang-kadang, dia macam apa ni macam tu. Tapi kita mesti makan. Makan-makan tapi saya sejenis yang boleh je. Contoh makan nasi, ada sambal ikan bilis, boleh jalan. Tapi Ubay tidak. Ubay sejenis yang kalau sambal ikan bilis, dia kena ada ayam juga. Kena macam tu. Macam saya, boleh je. Tapi saya kalau 2 bulan makan benda sama, saya boleh. Dia tak boleh. Ya ke?